Hari ni 12 bulan 12. Cantik tadi tu. 12/12/25. Apa maknanya tu? Maknanya tengah ada sale 12/12 hari ni. Macam kamera ni harga asal dia 200. Sekarang kau check harga dia berapa. Satu harga dapat dua kamera. Kau kira lah satu kamera berapa kau dapat harga dia. Murah gila mat. Bila dah ada dua kamera ni, so senang kau nak tangkap apa benda yang berlaku kat depan rumah kau tu. Contoh kalau binatang, senang dikategorikan itu binatang. Kamera yang atas ni kamera fix, dia tak bergerak, tapi dia punya wide dia memang besar. Bila ada pergerakan kat mana-mana side, kamera kedua tu bertindak. Dia akan zoom ke arah tu. So senang dia tahu apa yang berlaku, sama ada tu binatang, kereta ataupun orang. Itulah kelebihan Tapo C246D yang baru ni. Dual lens, satu harga. Aku dah pakai macam-macam jenis kamera sebelum ni, termasuklah dual lens kamera Cina ni. Tapi sejak aku pakai Tapo ni, dengan harga yang tak beza banyak dengan brand Cina ni, yang ni jauh lebih berbaloi. Gambar lebih cantik, yang paling penting aplikasi dia stabil. Tak ada iklan, buka-buka terus keluar footage korang. Kalau kau tengok kat atas tu, itu Tapo first yang aku beli dulu. Dah berapa tahun dah tu aku pakai. Masih steady, smooth, cantik gambar. Kalau ada soalan kau nak tanya pasal kamera ni, apa yang dia ada, kau komen kat bawah tu, aku akan jawab apa yang dia ada. Dekat rumah korang wajib ada satu kamera Tapo ni. Lepas ni bila ada kucing lalu je, dia auto bunyi. Tak adalah kena kencing lagi dengan kucing.